Hello guys, welcome back to my channel and welcome to my November share. So hari ni aku nak share 3 barang dapur. Bukan 3, 4. Sebab barang-barang yang aku nak share ni dia small je macam tu. So kita share 4 lah ya. Nak aku buka lagu dah. First item. Tajam semua belaka-belaka. First item yang aku nak share is this one. Yang ni ialah alat untuk korek mata nanah. Aku dah pakai banyak kali. Aku rasa macam berbaloi beli weh. Sebab apa? Apa tengok tajam dah. Tajam dah. Tu ha. Dia korek mata nanah tu sampai dalam tau. Bukan macam luar mata tu. Dia cabut sampai pucuk mata tu. Kalau makan nanah memang tak ada mata. Dia akan jadi lubang-lubang je. Cuma yang letihnya tu hang kena tarik satu mata tu. Kalau mata dia ada 10 mata tu hang kena korek. Aku kan suka beli nenah. For me sangat-sangat baloi daripada aku nak hirih. Lepas tu nenah tu hancur. Sebab aku nak hirih serong kan ikut mata dia tu. Yang korek nenah ni dia ada juga yang boleh korek serong macam tu. Tapi tak tahu kenapa aku beli yang korek satu mata ni. Apa-apa je lah janji dia berguna and function dekat dapur aku. Daripada nenah aku hancur biar aku korek je satu-satu. Tips dia beli nenah mata besar. Senang aku nak korek. Next item is this one. Yang ni ialah alat untuk hang kelaikan jagung. Takut dah. Kalau hang suka makan jagung yang jagung susu kan. Kita kena pisahkan jagung dengan batang jagung kan. Kau pakai batang ni nak. Tak jagung. Lepas tu buat serek. Dia keluar. Dia punya jagung. Kalau hang nak guna pisau. Ya Allah. Lepas tu jagung dia tak habis tau keluar daripada jagung tu. Complicated itu jagung. So kesimpulannya ni alat untuk jagung. Nampak tak dia ada mata tajam dekat dalam tu. Aku tak tahu lah apa nampak ke tak. Tapi dia ada mata tajam. So hang letak je jagung, hang tarik je tu dia akan relai semua jagung tu keluar. Semudah ABC. Aku rasa benda-benda macam ni memang kena ada lah kat rumah. Aku takut anak aku pegang. Sangat memudahkan urusan kita nak buat cucuk jagung, nak buat jagung susu, nak relaikan jagung. Sangat senang. Next item yang aku nak share is this drawer lock. Yang ni yang lebih punya lah. Hari tu aku pakai dekat my drawer. Love dah. Anak aku tak boleh. Anak aku buat ona. So yang ni hari tu aku dah pasang kat my drawer. Alhamdulillah love sangat-sangat guys. Anak aku dah tak boleh buka drawer and punggah. So kalau hampa ada masalah yang sama, hampa boleh beli this lock. Boleh letak kat drawer, almari, pintu peti ais. Lepas tu pintu kabinet dapur. Semua boleh. Dia bagi 2 side macam ni. Hampa lekat satu side. Lagi satu side boleh buka. Dua-dua side boleh buka actually. Tempek je lah. Satu side keluar, satu side dalam. Nanti kalau nak buka peti ais ke apa, just cabut sebelah macam tu. Ni dapat gam dia. Gam dia pun okey. Alhamdulillah aku pakai. So okey je macam tu. Kalau nak bubuk, nak lock dia masuk ke dalam ni. Memang budak susah lah nak boleh. Sebab nak tarik lock ni pun susah guys. Weh ya Allah, kau tengok susah. Kalau nak beli kat DIY pun boleh. Tapi DIY mahal. Biar beli kat Shopee. Yang ni aku beli hari tu dalam 10 kot. Aku memang beli banyak gila mendatang ni. Siap ada lebih lagi. Supaya in case kalau gam dia tak okey, nanti aku tukar je yang baru macam tu. So last item yang aku nak share is this sudu. Yang ni sebenarnya aku tersalah saiz. Aku ingatkan dia sudu besar. Tapi Alhamdulillah dia berguna juga untuk hang bancuh ayak ke. Hang nak bancuh benda-benda ke. Nak kacau telur. Macam aku kan selalu buat telur. Apa tu nama dia? Scramble egg kat anak aku. So boleh kacau apa semua. So kalau nak buat telur dadah ke, ataupun nak buat cucuk ke, buat cok kodok ke apa, aku memang kacau guna ni. Sebab dia tak lekat tepung. Memang love dah. Kecil, harga pun murah ya Allah. Macam ada lagu Lata kan. Dia kalau aku buat video dia tekan lagu dia. So yang ni hampa kan nak beli, hampa tengok saiz. Sebab dia ada yang kecil lagi, besar, sederhana, paling besar semua ada guys. Ada saya letak. Okey, awak tengok saiz dulu awak nak yang mana. So I think ini sahaja barang dapur yang for me kecil tapi anak aku gad. So ini je 4 barang dapur yang kecil tapi function untuk my dapur. Aku kena pegang kamera sebab anak aku dia ada kat situ ya. Tu duduk makan ropok macam mochi. Macam biasa kalau hampa nak beli boleh tekan dekat shopping bag kat bawah ni. Kalau nak lagi murah jangan lupa beli time big sale Shopee yang akan datang ni 25 hari bulan 11 ni. Okay, that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Love you. Tekan. Bye bye.